Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita yang dikenali orang, dah biasa naik pentas, dapat tepukan gemuruh, orang ambil gambar dengan kita, minta tanda tangan autograf kita dan sebagainya, membuat kita rasa seronok, nak lagi naik pentas. Kita jadi ketagih sampai ke tua, nak lagi naik pentas. Suka dengan orang tepuk tangan, suka orang raikan kita. Namun kita tanya diri kita, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak Allah menganggap kita sebagai hamba yang mulia? Bagaimana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita orang yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita lihat Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan yang gelap, yang tidak ada orang lain, bila dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat mengenali suaranya. Dan kita nak seperti itu. Kita nak Allah mengenali kita, memuliakan kita, kita disayangi oleh para malaikat, penghuni syurga, penghuni dunia. Kita nak jadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.